Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bertemu kembali dalam sembang ilmiah bersama saya, Cikgu Zainal, untuk perkongsian ilmu kita seterusnya. Pada minggu ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu komposisi dan organisasi umrah. Tajuk yang baru, Okey. Umrah dia berdiri atas dua tonggak, iaitu rukun dan wajib. Dua tonggak utama, rukun dan wajib. Apa maksud rukun? Pergi satu persatu dengan pelan-pelan. Rukun ialah pekerjaan yang mesti, yang wajib dikerjakan oleh setiap jemaah umrah. Jika tidak ditunaikan, gagal disempurnakan, ditinggalkan sama ada dengan sengaja atau lupa atau jahil, maka rosak dan terbatallah umrah. Rosak, terbatal. Bahasa anak muda, kantoilah umrahnya. Bukan itu saja, umrahnya akan tergantung. Yang membawa maksud umrahnya itu belum sempurna. Wajib disempurnakan dengan kadar yang segera. Jika perlu, qada, ganti dengan cara keluar semula ke tanah halal, sempadan tanah haram, tempat dia berniat semula, dan masuk semula ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Seterusnya, tergantung bermakna jemaah itu masih berada dalam ihram. Apakah ihram? Kita akan kaji nanti dengan lebih detail dan komprehensif. Ambil dulu istilah ini. Dan wajib ke atasnya menjaga pantang larang ihram itu. Apakah pantang larang ihram itu? Akan datang kita kongsikan. Kan kita ambil dulu prinsip dia, konsep dia. Dan wajib ke atasnya membayar dam. Dam ini apa pula? Main dam? Bukan. Dam ini ialah cara untuk kita melampiaskan rasa sesal kita kepada Allah disebabkan kecuaian kita, kejahilan kita, kelupaan kita dalam melaksanakan rukun umrah itu. Iaitu dengan menyembelih binatang ternakan, kambing, kibas, unta, atau berpuasa, atau memberi makan fakir miskin. Itu tentang rukun yang wajib diketahui semua orang sebelum masuk ke gelanggang umrah. Okey. Seterusnya, apa pula maksud wajib umrah? Tadi rukun, ini wajib umrah. Wajib umrah ni sama juga macam rukun. Iaitu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh setiap jemaah yang berniat umrah. Jika gagal dikerjakan, gagal disempurnakan, ditinggalkan sama ada lupa atau sengaja atau jahil, umrahnya tetap sah. Ini bezanya antara rukun dengan wajib. Rukun tadi rosak umrahnya. Wajib umrah ini, umrahnya hanya tidak batal, sah. Umrahnya sah, tetapi berdosa dan dimurkai Allah. Jadi kita pergi umrah ni nak mencari murka Allah ke atau mencari redha-Nya? Kita datang nak menghapuskan dosa-dosa ke atau kita nak cipta dosa baru?
tepuk dada, tanya selera masing-masing. Ya, dan wajib ke atasnya membayar dam sebagai kita merasakan sesal kita di atas kecuaian kita. Baik, seterusnya kita tengok komposisi atau kandungan rukun umrah itu. Ya, ada 5. Ya, pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, ya, ataupun bergunting, dan yang kelima tertib. Dan kita akan pergi satu persatu dengan lebih detail dan komprehensif dalam pertemuan siri-siri kita yang akan datang. Sabar, ikut saya dengan teliti. Bagi yang telah tahu, jadikan dia proses ulang kaji. Bagi yang belum tahu, jadikan dia proses ilmiah. Persediaan penting bagi kita melangkah ke gelanggang umrah. Ya, itu rukun umrah. Apa pula wajib umrah? Wajib umrah ada 2. Satu, berniat ihram di miqat. Apa miqat itu, Ustaz? Kita akan bincang nanti. Jangan risau. Kita belajar sikit-sikit. Berniat ihram di miqat. Yang satu lagi, kita meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Meninggalkan pantang larang ihram. Ada 13 pantang larang ihram yang wajib kita ikuti. Kita jaga sepenuhnya. Tanda seseorang itu mendapat umrah yang mabrurah ialah kebolehan dia menjaga rukun dan wajib umrah ini dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakannya dengan setulus ikhlas, semantapnya. Di masa akan datang, siri yang kedua, kita akan pergi satu persatu. Yang kita akan mulakan dengan niat umrah. Ya, niat umrah iaitu saja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Saya tak berniat untuk menyentuh niat umrah 2 hari ini sebab niat umrah ni terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu kompleks untuk dimasukkan sekali harum. Jadi kita belajar sikit demi sikit, ya. Saya anggap ini masa sekolah. Sebab saya ni cikgu sekolah. Kita ada scheme of work-nya. Ya? Okey? Baik. Jadi, setiap orang ikut saya. Follow saya, like saya. Ikut saya dengan tabah, dengan sabar, dengan tenang. Ya, supaya kita sama-sama mendapat umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan ganjari kita dengan syurga Jannatul Naim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi, dan selamat kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang, insya-Allah.